صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم atau kama qala. Hadis ni saya baca dalam kitab, nama kitab Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kepribadian yang membicarakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh seorang ulama Islam yang terkenal, Imam At-Tirmizi, yang telah wafat 1000 tahun yang lalu. Dia dah wafat 1000 tahun beda, tetapi perbendaharaan ilmunya dimanfaatkan oleh umat Islam seluruh dunia sampai hari ini. Dan kitab asal dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, Indonesia yang moden, mudah dipaham, dan sebahagian ulama menyifatkan sesiapa yang ada kitab ni dalam rumah dia, sesiapa yang ada kitab Asy-Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah dia, selalu dia baca, selalu dia kaji tentang kepribadian Rasulullah SAW, seolah-olah Nabi SAW berada dalam rumahnya. Nak cerita kata lengkapnya kitab ini membicarakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kita baca ramai-ramai tadi nak cerita tentang semayang Nabi. Salat makna telah bersemayang. Nabi melaksanakan salat hatta intafaqat qadamahu, sehingga kedua-dua kakinya bengkak. Punya lamanya Nabi berdiri dalam semayang. Semayang apa? Semayang sunat. Kalau semayang fardu seorang-seorang pun kita boleh semayang lama-lama, panjang-panjang. Tapi kalau kita semayang fardu jadi tu imam, jangan lupa baca panjang-panjang. Baca pula meleret. Baca pula apa? Meleret. Dah dalam makhraj tak betul. Kita baca meleret pula. Masya Allah. Ya orang di belakang punya gelisah lah. Awak tu imam ni baca panjang sangat. Tu imam sunat baca pendek semasa sembahyang fardu. Ni dah syok sendiri. Dia tarik satu surah tu punya panjang, Masya Allah, sampai tercungak-cungak. Sampai tercungak-cungak, menghilangkan khusyuk para jemaah. Hukum dia tak boleh. Jadi yang cerita Nabi semayang sampai bengkak kaki-kaki ni, semayang apa ustaz? Semayang sunat. Seorang-seorang. Wirid pun tak boleh wirid panjang-panjang kalau kita semayang berjamaah. Sebab bagi meraihkan jemaah kita yang macam-macam tugas kerja ada. Tengok tu, Nabi semayang sampai bengkak kedua-dua kakinya, semayang sunat. Faqila lahu, bila dia semayang sampai bengkak kaki-kaki, maka orang tanya, mengapa engkau melaksanakan sampai macam ni wahai Rasulullah? Pasal kalau kau duduk susah-susah sampai macam ni wahai Rasulullah, semayang sunat sampai bengkak kaki-kaki. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan juga dosa-dosa yang terkemudian. Pasal apa duk semayang ni, engkau ni maksum, tak ada dosa lah, Allah jamin engkau masuk syurga. Pasal apa duk semayang payah-payah sampai bengkak kedua kaki ni wahai Rasulullah? Orang tanya lagi. Qala, berkata Nabi, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ini mahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi, sebagai tanda aku ini bersyukur kepada Allah lah,
semayang sampai bengkak kaki-kaki. Sebab Allah menganugerahkan aku syurga, Allah menganugerahkan aku keampunan. Sama ada dosa yang terdahulu, dosa yang terkemudian, Allah menganugerahkan aku sifat maksum. Sebagai tanda bersyukurnya aku kepada Allah lah, aku semayang sampai bengkak kedua-dua kaki aku. Bukan pasal apa-apa. Masya Allah. Kalaulah Rasulullah SAW menunjukkan kesyukuran kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat keampunan terhadap dosa-dosa, sampai dia semayang sunat sampai bengkak kaki-kaki, bayangkan tengok kita yang banyak dosa. Kadang-kadang kita ni dah 4 bulan dah, masuk bulan Rabiul Akhir dah, tak pernah pun bangun buat semayang malam walaupun sekurang-kurangnya 2 rakaat. InsyaAllah. Ini saya sentuh ni nak bagi semangat kat kita semua, termasuk kat saya sendiri. Supaya bangun awal-awal itu sebelum nak semayang subuh, kita buat semayang sunat tahajud 2 rakaat. Tak panjang-panjang pun tak apa, kita semayang juga pendek-pendek, yang penting kita semayang. Bayang tengok pakcik dah ni dah 9 Rabiul Akhir dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, masuk bulan keempat dah. Kalau 4 bulan ni 30 kali dengan 4, 120 hari, 120 hari makna 120 pagi. Agak-agak dalam 120 pagi yang telah berlalu tu, kita yang mengaku sebagai umat Nabi SAW, yang ikut contoh Nabi, yang mengaku kekasih Nabi, yang nak Nabi bagi syafaat kat kita di akhirat kelak. Pasal 120 pagi telah berlalu, sepagi pun kita tak buat sunat macam Nabi buat. Tanya diri kita. Moga-moga dengan kita mengoreksi diri kita, baca macam mana kehidupan Rasulullah SAW, akan menjadikan satu dorongan semangat untuk kita perbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semayang itu penting. Semayang itu penting. Kita semayang, alhamdulillah, tapi kita jangan lupa anak-anak kita di rumah semayang ke tak semayang. 3 malam lepas saya baru balik pada Kuala Lumpur. Seorang sahabat di Kuala Lumpur bagi kepada saya satu manuskrip lama yang tercatat di atas kulit binatang. Manuskrip lama yang tertulis di atas kulit binatang yang dimasukkan ke dalam teknologi canggih internet itu, kawan saya ketik, bawa peluang dah bagi kat saya, dia suruh saya baca. Dalam manuskrip itu tercatat seorang Nasrani. Orang Nasrani makna orang Kristian. Dia berkata, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kami menjadi orang Nasrani ataupun orang Kristian, namun kami lebih mulia daripada orang-orang Majusi. Orang Kristian kita walaupun dia kafir, tapi dia Kristian, tapi kami masih rasa berbangga dan kami syukur kepada Allah sebab kami walaupun Nasrani tapi kami lebih mulia daripada orang-orang Majusi. Orang Majusi apa? Penyembah-penyembah api. Kemudian orang penyembah api, orang Majusi pula kata, walaupun kami ini orang Majusi, penyembah api, namun kami tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kami lebih mulia daripada anjing. Majusi kata, walaupun kami ini penyembah berhala, penyembah api, kami tetap bersyukur kepada Allah sebab Allah jadikan kami lebih mulia daripada anjing. InsyaAllah. Anjing dengar, anjing jawab. Anjing pun jawab. Anjing kata, walaupun kami ini menjadi makhluk anjing, tetapi kami tetap juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana walaupun kami anjing, tetapi kami lebih mulia daripada babi. Anjing kata lebih mulia daripada babi. Masih dengar tu tak? Babi pula dengar anjing kata macam tu, babi pun nak jawab tu. Babi kata, walaupun kami ini jadi babi, walaupun kami ini makhluk babi, namun kami tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kami makhluk Allah. Dan walaupun kami babi, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kami sebagai babi sebab kami lebih mulia daripada manusia yang tak mendirikan salat.